Ya, bak kata orang putih, here we go again, iaitu amanah mungkin proksi Pakatan Harapan meminta Barisan Nasional berkongsi sikitlah dikatakan rezeki dalam hal jumlah kerusi, terutama sekali menjelang PRN Melaka. Amanah aja 5, ada 5 dan BN ada 21. Mereka kata kongsilah sikit. Dan Johor 40 BN, Pakatan Harapan sebelah sama juga, kongsilah sikit. Dan ini bukan kali pertama ketika PRK Dun Mahkota 2024 amanah beria nak kerusi itu. Sedangkan itu kerusi UMNO, akhirnya mereka mengalah. Ini cuma mungkin nak test water je dalam hal pilihan negeri. Tapi hakikatnya ketika simpang jeram dan pula PRK, Presiden UMNO kata itu hak amanah walaupun itu kerusi tradisi UMNO. Tapi dalam hal Selangor kita lihat statistiknya. Barisan Nasional bertanding 12 tapi hanya dapat 2, sedangkan bekerjasama dengan Pakatan Harapan 80% kerusi yang mereka bertanding menang. Jadi ini dikatakan was-was UMNO nak dikatakan berkongsi rezeki. Tapi bila Datuk Seri Rauf, Ketua Menteri Melaka menjemput Pakatan Harapan sertai kerajaan negeri, itu cara Barisan Nasional berkongsi rezeki.